Jadi sekarang ni kita nak call Rita Rudaini dan kita nak tanya dia apa sebenarnya plan dia bila benda-benda macam ni dah jadi. Perancangan dia Yap, jom kita call dia. Hello, Kak Rita. Hello, Kak Rita Rudaini. Hai. Hai, khabar Kak sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Okey, Kak, sekarang ni tengah kecoh cerita akak dengan ex-husband akak dekat internet apa semua kan. Membalas-balas kenyataan. So, daripada pandangan orang ramai agak mengaibkan diri sendirilah juga sebenarnya. Jadi, sebenarnya ke mana agaknya cerita ni nak pergi ni, Kak? Sebenarnya saya bercakap benda yang kenyataan lah kan. Apa yang disampaikan kepada saya oleh dia. Untuk apa saya cerita. Tidak apa. Saya pun macam mana saya boleh tahu cerita ni kalau bukan daripada mulut dia. Dan saya bercakap benda yang benar. Dan selepas itu, kalau dia nak menafikan, nak kata saya buat cerita, pulang pada dia. Hanya dia, saya dan Allah yang tahu. Dan dia pun tahu apa yang disampaikan pada saya. Di mana tempatnya dia apa-apa semua, dia tahu. Dan yang penting, saya benda tu Tuhan tahu tak betul kakak. Saya tak berani nak cakap benda-benda yang kenapa nak mereka cerita pasal orang kan. Betul. Macam saya cakap kat Nabila, macam mana saya tahu kalau bukan daripada mulut dia. Okey. Okey Kak, benda ni pun dah jadi kan. Jadi kita pun dah nak masuk bulan Ramadan ni. Jadi apa plan akak dengan anak-anak akak lepas ni? Oh, saya sebenarnya banyak plan untuk anak-anak saya. Anak saya dah makin besar. Jadi saya hantar anak sekolah, saya hantar anak saya mengaji. Saya hantar anak saya panggil cikgu private untuk mengajar di rumah. Dan sebabnya saya nak didik anak-anak saya kan. Sebab saya tengok sekarang ni macam-macam gejala kan. Jadi lagipun saya nak anak-anak saya menghargai jasa ibu. InsyaAllah, insyaAllah. Ibu yang mendidik diorang. Macam saya lah ibu, saya mak pada diorang. Betul. Kan? Alhamdulillah. Kalau saya nak yang terbaik untuk anak-anak saya. Alhamdulillah, plan yang sangat baik untuk akak dengan anak-anak akak. Kak, kami dari pihak Meletup doakan supaya akak satu family semua bahagia. Sama juga dengan pihak ex-husband akak. Kita doakan yang baik-baik je. Hopefully kemelut ni dapat berakhir dengan baiklah Kak ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak Kak Rita bersama-sama dengan kita. Bye. Bye.